Jadi subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Allah tahu setiap manusia ini dia ada amalan-amalan tertentu. Kalau contohnya dia merupakan ahli zikir, dia akan masuk syurga itu melalui jalan zikir. Okey. Ada orang mungkin dia kurang bersedekah, tetapi dia ni merupakan orang yang suka solat sunat. Jadi dia akan masuk pintu syurga itu melalui amalan solat sunat dia. Ada orang dia memang kurang solat sunat, tetapi dia rajin untuk bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan syurga untuk amalan sedekahnya itu. Ada juga orang yang memang dia ni berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak mampu nak buat amalan lain, tetapi panggilan jihad dia memang terus bersungguh-sungguh untuk berjihad, lalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kurniaan dia untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu jihad. Subhanallah, Allah itu maha adil. Allah tahu setiap manusia ini ada kelebihan tertentu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan setiap kebaikan kepada orang yang melakukan amalan yang baik itu melalui amalan yang dia rajin buat. Subhanallah, Allah maha adil.